Tuan Yang di-Pertua, kerajaan sentiasa komited memastikan dakwah Islam benar-benar bersifat rahmatan lil alamin dengan menyediakan persekitaran ibadah yang inklusif, selamat dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk warga emas dan juga OKU. Sehingga kini majoriti masjid dan surau yang berdaftar di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah menyediakan pelbagai kemudahan asas mesra warga emas dan OKU. Malah sebahagiannya telah memenuhi keseluruhan kemudahan yang disenaraikan termasuk tempat letak kenderaan khas, tempat wuduk khas, bilik air khas, laluan khas, kerusi solat khas, Al-Quran Braille dan kerusi roda. Terdapat juga masjid dan surau yang menyediakan mesin Automated External Defibrillator AED seperti di Masjid Ar-Rahah Kerinci dan Masjid Amaniyah Kepong. Kerajaan akan terus mempertingkatkan penyediaan kemudahan ini secara berperingkat selaras dengan unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia bahawa Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang tahun 2030 seperti yang dibincangkan sebentar tadi. Buat masa ini, kerajaan memberikan keutamaan kepada usaha memperkukuh penyediaan serta menaik taraf kemudahan mesra warga emas di masjid dan surau melalui mekanisme pembiayaan sedia ada, termasuk peruntukan penyelenggaraan, dana dan kutipan masjid, sumbangan masyarakat serta bantuan yang diselaraskan oleh pihak berkuasa agama negeri mengikut bidang kuasa masing-masing. Dari sudut dasar dan piawaian, kerajaan telah menyediakan kerangka perundangan dan garis panduan yang komprehensif, antaranya melalui Akta Orang Kurang Upaya 2008, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, serta garis panduan perancangan reka bentuk sejagat Universal Design yang menjadi rujukan pihak berkuasa tempatan dalam proses perancangan dan kelulusan pembangunan masjid dan surau. Sehubungan itu, semua pembangunan baharu masjid dan surau perlu menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Kerajaan juga telah memperkenalkan Standard Penarafan Masjid Malaysia SPMM sebagai instrumen penambahbaikan pengurusan masjid. Antara komponen yang dinilai ialah penyediaan kemudahan prasarana mesra warga emas dan OKU sekaligus mendorong pihak pengurusan masjid mempertingkatkan penyediaan kemudahan yang inklusif, selamat dan mudah diakses oleh semua jemaah dari semasa ke semasa. Pelaksanaan SPMM ini adalah melalui kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri selaras dengan bidang kuasa masing-masing terhadap pengurusan masjid dan surau. Dalam masa yang sama, kerajaan turut memperkukuh agenda masjid inklusif melalui Pelan Tindakan Agensi Agama bagi OKU Muslim 2024 hingga 2028 yang memberi penekanan kepada pembangunan kapasiti warga masjid serta penglibatan komuniti OKU sebagai rakan strategik dalam pembangunan institusi masjid. Secara kesimpulan, kerajaan akan terus memperkukuhkan penyediaan kemudahan mesra warga emas dan OKU ini melalui pendekatan yang menyeluruh meliputi aspek pembiayaan, prasarana, piawaian dan tadbir urus agar institusi masjid kekal inklusif, selamat dan kondusif untuk semua. Sekian, terima kasih.